We love you Arsenal, we do. We love you Arsenal, we do. Sunshine, jadikan gol. Swag beat. Hey, what's up everybody? My name is Hazan Azman, and today in this video we gonna talk about this shit, you know. Daripada benda terperak kat rumah kau, baik tu buat video masa benda lah. Nak tahu pasal apa? Stay tuned. Woi, iklan. The type of people reading newspaper. Yes, I'm gonna talk about that. Nobody gonna talk about that, but cause I'm so what we call prihatin, you know. Yeah. Let's go. Yang pertama, I call it the normal one. Yes, the normal. So, diorang ni normal, kita biarkan dia buat kerja. So, the second one, the sport lover, aka me, you know. Bila dia dapat surat khabar, dia akan terbalikkan surat khabar tu. Dia akan baca semua sesukan lah cerita. Okay, done. So, kita tak ada masa nak baca depan tu. Come on, life is too short to read lain-lain, you know. Sport is life, man. Hashtag sport for life, you know. Okay, yang ketiga, Instagrammers. Why I call it the Instagrammers? Cause this guy, dia dapat surat khabar, dia akan tengok gambar je. Buat penat lah dia orang tulis-tulis. Kalau tak baca, tengok gambar je. Kalau sukan lain, alamak. And number 4, the 24/7. Why I call it the 24/7? Cause dia buat surat khabar tu macam hidup dia. Dia baca surat khabar tu daripada siang sampai malam. Surat khabar like hashtag newspaper for life, but actually is they have no life. You get it? Yes. Dan orang ni dia akan baca setiap perkataan yang ada dalam surat khabar tu. Number 5. This guy akan gunakan surat khabar tu untuk cari kerja dia. Aku ni cari kerja ni. Wah, magic. Surat khabar ni banyak kegunaan dia. Number 6. I don't know what number is, but next. Ini aku selalu buat time aku kecil-kecil dulu lah. Bila dah balik kampung kan, tak ada Astro, lepas tu nak tengok cerita. Selalu lah cari kan, cerita apa ada. Cerita Mr. Arrogant, cerita Cat a Dog, Spongebob, Jimmy Neutron. Semua sederet tau. Tapi yang paling aku suka, jangan gelak tau, Upin dan Ipin. Dah buka Upin Ipin, kegemaran ni favourite ni. Dah tengok pom, tutup TV. Sebab kena solat maghrib berjemaah. Ingat lagi. Aku ingat. Tak apa, tunggu. Gurau. And next one is called Pentega Lottery. And this guy akan beli surat khabar time hari Isnin saja, sebab hari Isnin tu akan keluar keputusan loteri kot. Tak silap aku lah. Lepas tu yang paling bolak yang asal beli je kalah. Asal kalah je beli. Dah lah beli benda nombor tu mahal, betul nak beli surat khabar RM1.20 lagi. Aku tak main Hashtag haram, you know. Aduh, kalah lagi. Yes. Woo. Aduh, surat khabar melepas ni. This guy, I call it tengok free. Aku selalu buat lah time dia Arsenal lawan pagi kan, pukul 3 pagi aku tak tengok. So aku pergi 7E ke apa. Shout out to 7E. Woo. Pak, free review man. But I'm also free reading your newspaper. Win-win, right? Win-win. Bila pergi 7E tu aku tengok Arsenal menang ke kalah. Tengok lah Arsenal nombor 1, 2 ke, nombor 1 ke nombor 2 ke. Chelsea tak tengok. Chelsea bawah sekali je lah tengok. Tak nampak bawah sangat. Macam nak tengok bawah, gayat. Ya, terima kasih. Peminat Chelsea sabar sabar. You never walk alone. Hai. Tak apalah, sama-sama bawah.
This guy is the most disgusting person in the world. Nak tahu sebab apa? Watch this video, man. Macam gitu sekali orang seterus ni. Dia tak adalah kaya sangat, tak adalah pangkat datuk, tak ada projek 2000 juta. Tapi dia ni selalu baca surat khabar ala-ala datuk. Bahasa saintifik ni orang panggil acah datuk. Assalamualaikum. Tolong buatkan air kopi panas ya. Dah ada air sebelah ni. Sungguh manis Assalamualaikum. Seperti senyumanmu yang begitu manis sekali Assalamualaikum. Wow. Amboi, rosak surat khabar aku oi. And this one aku paling tak gemar babe. Dia ratu gosip. Kau ingat surat khabar tak ada gosip ke? Surat khabar ni mesti liar-liar. Banyak gosip dalam surat khabar ni. Seorang YouTuber muda bertindak liar di laman sosial. Teruknya budak-budak zaman sekarang tak kerja lain ke dia orang ni? Ya Allah, buat YouTube sana sini. Apa pula ni ya? Seorang lelaki muda tampan hampir mati lemas di sungai akibat menyangka yang telefon bimbitnya itu GoPro. Teruk mamat ni, teruk. Panasnya. Melecur lah, panas sangat ni gosip ni. Ya Allah. Apa ni? Pemilik kuku putih kolagen dengan telajak laris kini bersatu dan membuat produk yang bernama telajak laris kuku putihnya. Woi, dahsyat produk ni. Video ni tak ada kena-mengena dengan yang hidup atau yang mati ya. Nak tahu betapa panas ni gosip tu? Kau tengok ni. Kau tengok. Maggi. Mangkuk mana? Tu. Wah. Masak babe. And this one is the most annoying the emotional. Kau tahu tak boleh tengok darah-darah, tak boleh tengok kemalangan, hati tak kental. Janganlah baca surat khabar. Aduh. Kemalangan berlaku di lebuh raya Kuala Lumpur lagi nak. Kes bunuh. Wah, isam ni Hafiza Omar. And this one orang panggil pencinta alam. Wah, habis baca. Dan macam biasalah, ada opposite. Ada pandai, ada kurang pandai. Ada ajar, ada kurang ajar. Ada menang, ada kalah. Ada Arsenal, ada Chelsea. Sebab beza Arsenal, Chelsea. Arsenal ada Chelsea. Kepada peminat Chelsea, aku gurau. Siapa kata aku gurau? Tak boleh tengok Mourinho. Untuk pecinta alam, kita ada pemusnah alam. Nampak tak? Betapa bodohnya. Betapa menyusahkan orang. Nampak tak? Macam tu lah orang selalu bakar sampah suka hati. Deep Sia. Deep. Panas. Burn. Okay guys, that's it for this week video. I hope you really enjoy it. Kalau ada orang yang first time tengok video dekat channel aku, korang boleh tekanlah subscribe dekat mana-mana. And please give me a thumbs up. Yelah, dah tengok video sampai habis, tak like dulu korang ni. Tak ada gurau. And maybe you can share this video to inspire people. Yeah. Jangan bagi video ni kat peminat Chelsea. Turun subscriber aku ni. I think this video is gonna be so long, so
thank you kalau tengok video ni sampai habis. I really appreciate it. I really appreciate it. So see you guys on next Friday. Bye bye. Wait. This is for Arsenal fan. Bye bye, and Chelsea also. Hai, saya Upin. Yang ni adik saya Ipin. Hai, ini kisah kami berdua. Kau dah lupa ke? Ini kisah kami semua. Yeay.